Dime tu verdad, baby, ¿qué estás pasando? Tú no sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando, por la calle gritando. Baiklah Tuan Acap, pada hari ini kita akan menjalankan operasi siasatan terhadap tertuduh yang melakukan korupsi ketika operasi siasatan jalan dijalankan di area Pasar Tani Tapul. Jadi Acap, jom kita lakukan operasi pada hari ini. Kita pun nampak juga ada roadblock sekarang. So, mari kita melakukan operasi kita sekarang. Let's go. Okay, kita nampak kat sini roadblocknya. Suspek yang kita kenaki pun kat situ. Ya betul, saya pun nampak juga tu Tuan Acap. Sebab dia pun tak menjalankan amanah dengan baik. Kita cuba lari daripada roadblock. Kita tengok dia kejar ke tak. Okey, baik. Okay. Nampak dia masih lagi bersantai Apa lagi? Okay. Saya nak belakang. Okay. Ya cik. Assalamualaikum tuan. Salam. Selamat petang. Selamat petang. Boleh keluarkan IC dan lesen? Okay, sini. Jom mana tuan? Kita orang area sini je BBU. Kita ada BBU. Baru lagi lesen ni. Okay, hari ni kita orang akan buat, kami akan cek setiap kereta yang ada kat jalan ni. So boleh bagi kerjasama lah. Boleh. Sebenarnya kita orang ke sini sikit eh? Okey, baik. Okay, so kereta ni ada beberapa kesalahan. Okay, yang first dia punya ni exhaust dia open. Lepas tu dia punya tinted ni gelap ni. Lepas tu yang third dia punya lampu dia ni fokus. Lepas tu yang last sekali no compact. So compact ni fancy sangat. Okay, itu je lah. Cak, asyik kalau game punya. Okay, kita yang gerak sekarang. Cakap Sia duit West Aman. Ya juga ya. Apa lagi masalah ni? Kau salah ni. Tak, kau pun nak tolong tak pakai otak ke? Kau kalau kau mati nanti macam mana? Tak kisah sekarang ni yang salah siapa? Kau kan? Yang kau lari kenapa? Tak, bukan kita lari. Dah. Aku tak nak dengar apa alasan korang semua ni. Sekarang kita settle je ni. Okay, Kau nak settle sini ke? Kat sini ke? Kat balai? Okey, kalau settle sini macam mana? Kita settle lah. Kat sini je. 1.5. Sini je. Boleh? Setengah. Kau ada cash adik? Kita orang tak ada cash. Tak apa dek. Sekejap Saya ada QR. QR? QR sekarang dah senang sikit. Okey, baik. Kita ke? Ni. Boleh. Sekarang senang je settle ni. Okay, Settle sini je. Tak apa. Okey. Macam senang kan? Ini senang Okey, malam. Boleh. Kau duduk kan? Aku 1.5 Aku bayar je. duluan. Okey, dah tak bayar. Kita settle sini je. Confirm settle masalah kau. Yang ni lah kita suka.
kita sekarang ni. Okay. Apa-apa saja. Apa nanti kita tukar kontak abang. Nanti kita bagi rezeki abang. Okey baik. Okey, kita nanti patah balik tempat Roblox tadi Okey. Okey, baik. Kenapa lama sangat dia orang tu? Ya, pergi check. Baik, kawan. Kamu boleh lama sangat? Tak boleh. Kita lah. Settle? Masuk settle. Jadi sebenarnya kami berdua ni ialah daripada SPRM yang sedang menjalankan sebuah operasi yang menangkap tertuduh bernama yang berpegang jawatan pegawai, iaitu Pegawai Muhammad Ali bin Salim. Ini ialah merupakan kad saya, kad kuasa saya. Jadi Pegawai Ali, Tuan Ali, ada apa-apa yang ingin dikatakan? Aku tak percaya. Aku tak percaya semua benda ni. Ya ke? Saksi ada bersama saya. Ni merupakan sahabat saya, sahabat dalam melakukan operasi ini. Jadi ada apa-apa lagi bantahan yang ingin dibuat? Korang semua tak boleh tangkap aku. Aku tak bersalah. Bukti ada. Sebenarnya kita orang pun telah berisama dengan pihak polis, pihak JPJ. Berdua. Itu diorang berdua. Ya, Kau berdua pengkhianat. sebenarnya kami bersama. Jadi Tuan Ali, jangan lari lagi kerana bukti semua berada di tangan kami. Okay, so boleh ikut kami ke balai untuk settle di sana. Aku tak bersalah lah. Ni semua orang atasan. Kau tahu tak? Ikut kita orang pergi balai. Yang paling banyak makan duit tu. Masuk Pegawai tinggi tu. Baiklah rakan-rakan sekalian, berdasarkan kesimpulan dari video kumpulan kami tadi, bahawasanya janganlah kita mengamalkan rasuah daripada segi memberi menerima rasuah. Kerana apa? Kecil di mata, besar dosanya. Baik, selain itu, kita juga hendaklah menjaga amanah dan tanggungjawab kita. Kerana orang telah percaya kita. So, kalau kita buat benda yang tak patutnya, ia akan menjadi sumber rezeki yang haram. Okey, hadisnya Daripada Ahmad, jauhilah dosa-dosa yang dianggap kecil. Kerana apabila dosa-dosa yang dianggap kecil itu dikumpulkan, ia akan membinasakan seseorang. Jadi kesimpulan daripada hadis ini, dosa-dosa yang kita anggap kecil ni kita tak boleh buat main. Dapat sesuatu, sampaikan.